Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni Emotion akan pergi ke Belgium, Amsterdam dan ke Paris, 3 negara. Sebenarnya kita perlu pergi Paris dulu, tapi sebab ada masalah kereta sewa, jadi kita kena pergi Belgium dulu dengan Amsterdam. Nak kejar otak kat sana. Lepas tu kita kena gak 2 hari lepas. Kita kena gak hari Senin, kita kena gak hari Ahad, tapi kita kena terpaksa gak hari Selasa. Baru jumpa kereta sewa yang baru. Sekarang kita dalam ferry nak ke, daripada Dover nak ke Calais. Kita akan bergerak sekarang. Okey, sekarang kita berada di dalam perjalanan bergerak ke Dover. Lebih kurang 1 hingga 2 jam perjalanan. Cuaca suhu sekarang adalah 1 Celsius, jadi dia agak sejuk juga. Sekarang kita dalam ferry. Kita nak check in ke dalam ferry kita. Daripada Dover nak ke Calais lebih kurang masa lebih kurang 1 jam. Okey, sekarang yang menaik dalam ferry ni, dia ada banyak facility, ada kids zone, ada tempat makan, restoran. Ferry dalam nak ke Paris, nak ke Calais ni memang menaik dalam ni. Alhamdulillah sudah selamat sampai di Calais, di France. Sekarang nak bergerak ke Belgium, lebih kurang 2 jam lebih.
Hello. Grand Plaza Belgium yang merupakan apa orang panggil sebagai center of Basel. Tempat ni memang dah diciptakan betul kat situ. Dicipta pada tahun 1658. Bandar ni memang bandar yang perlu disejarah. Jadi ini adalah negara pertama ya kita pergi di dalam Europe. InsyaAllah ada lagi 2 berlaki negara. Okey. Jadi nampak sekarang ni memang musim cuti sekolah, half term. Jadi banyak orang yang akan bercuti yang juga dalam cuti sebelum spring. Jadi boleh anda lihat ramai orang di negara di Okey, tempat yang ni diiktiraf oleh Indonesia 100% halal, tak ada alkohol, tak ada khinzir, dan juga telah diiktiraf oleh Persatuan Islam di Europe. Dan juga kat sini memang dialu-alukan orang Malaysia dan juga orang Indonesia. Jadi boleh dapat coklat ni memang semua halal. Okey, sekarang kita nak bergerak ke kereta api, nak naik kereta api nak ke Antomik. Jadi okey, sekarang dah sampai dah ke Antomik. Okey. Sepatutnya kami kena pergi ke Meniup, tapi Meniup tutup. Meniup hanya dibuka pada musim summer dan ini adalah penghujung musim sejuk. Tekan. Kini kita berada di Amsterdam, Netherlands. Ini adalah hari daripada Belgium. Kita bergerak ke Amsterdam bukan masa 2 jam. Okey, tapi tu naik kat sini kita tengok jalan kat bandar ni ya. Lepas tu kita naik bot juga. Tu bot dia. Aktiviti terakhir sebelum pulang, sebelum bergerak ke Paris, saya menaik bot kerana Amsterdam terkenal kanal yang cantik. Jadi kalau korang suka dengan video ni, boleh like, subscribe, share dan follow untuk anda dapat video-video terbaru daripada channel.